Okey. Buku-buku ini buku-buku je lah yang cikgu tengok. Buku kita dia ada dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, kalau kita buka surat dia macam ni lah. Ni dia. So ini untuk sekolah rendah. Buku sekolah rendah. Okey, dia akan ikutkan tulisan macam ni. Kemudian ni gambar dia. So ada juga muka surat dia. Kalau ikut yang buku surat rendah ni, antaranya ialah 14 muka surat. Set gambar lah. Dia pun lebih kurang sama. Okey, muka surat dia ada lebih kurang, ni ada 22. Dia macam tu lah. 22. Setiap satu dalam ni ada siri dia. Ada 10 tajuk biasanya. Kemudian kalau untuk yang macam buku tahap 1, dia ada, kita ada dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Contoh macam ni ialah ada early first readers. Dia ada gambar dan juga ada tulisan. Macam ni buku dia. Okey. So ada gambar, dia highlightkan lah tulisan-tulisan dia. Okey. Yang ni ada muka surat dia sampai 17. Okey. Kemudian ini bahasa Inggeris lah, bahasa Melayu macam ni. Lebih kurang macam tu lah. Dia satu set ni ada 20 buah buku. So ni je. Okey. Yang ini ada kalau ikutkan 17 lah surat. Ni tajuk je lah. Setiap satu set ni ada 20 tajuk lah. Kalau buku yang siri bacaan permulaan pertama. Kemudian ini je, itu contoh dia yang untuk sekolah rendah, yang katalog sekolah rendah tu lah. Terusnya untuk yang buku bacaan nilam yang ada pada sekolah menengah tu, tapi sesuai jugalah untuk sekolah rendah. Ni dia punya ni lah. Okey, buku je, bentuk je. Kemudian yang sama, dia punya muka surat ada apa ni, 141 dan 40 macam tu lah. Ni, dan kita punya buku set dengan SBN number lah. Jadi cikgu tak risaulah nak letak kat kaunter dekat mana, rak mana, dah ada. Okey, ni bentuk-bentuknya lah. Buku-buku yang untuk sekolah bacaan menilam tahap 2 lah. Okey, ni sampel 8. Ni ada juga lebih kurang ni 100 lebih lah. Ni 114 buku surat. Ni. Dan kalau kata cikgu perlu dengan buku-buku yang macam fakta ataupun macam ensiklopedia, ni lah. Ni jahat cover. Yang buku yang harga yang 400 lebih, 300 lebih satu set. Ni bentuk je. Okey. Untuk tajuk je lah. So begitu juga ni. Macam ni. Ni buku-buku dia. Okey. So ni tentang universiti. Dia ada banyak buku tentang cerita tentang stadium, tentang museum sebagainya. Okey.